Okey, sekarang kita akan lihat pembuatan manik-manik. Pembuatan mana-manik pula. Membuat apa? Apa ni craft tangan manik. Contoh di sini. Ya. Kek tangan. Ini bukan apa nama ni? Apa namanya? Mana tak banyak dia? Ajat. Ajat ni mungkin dia nak pakai kecil lah untuk membawa barang-barang. Dan itu adalah barang-barang mentah dia. Barang-barang mentah. Itu contohnya. Itu jual. Itu yang jual. Berapa ini jual? Ini manik mahal. Manik. Besar ni bikin untuk mak saya sendiri. Satu ni manik dia. Manik yang digunakan. Dengan pelbagai warna, merah, kuning, biru, hijau. Hitam ada. Okey. Corak apa kak? Ini corak Sarawak lah. Ya. Corak pemilik kenyalang ni. Ni bisa korang kan. Dia mengambil masa berapa lama kak? Buat ni? Dia lama tu. Lama tu berapa lama kak? Agak-agak. Mana satu agak. 2-3 bulan ke? Ya, dah. Ada 2-3 bulan dah kata. 2-3 bulan. Tengok akak ni buat dengan beauty boleh lah ambil gambar akak ni dulu. Janganlah. Tangan saja. Tangan kakak. Gitu. Ini internet kak? Susah kak ni. Glamour kak apa ni? Ya. Susah kak glamour depan ni. Ada? Susahnya buat. Susah. Susah kan rupanya? 1 minggu sudah yang ini. 1 minggu? Ya. Baru siap segini? Baru siap sebegini. Oh, susahnya nak buat. Very susah. Susah ke ya, Mas? Jangan macam buat ni. Ada lagi? Tadi ada buat tak? Mana Tak ada pula. ada? Mana pegang dah buat? Tak sakit mata lah buat tengok ni benang kecil-kecil ni kak? Ha? Tak sakit mata ke tengok nak masuk bola lubang kecil ni? Mana ada dah Saya sakit? tengok pun aduh. Kan saya sudah tua. Oh, akak tua. Saya tengok akak muda lagi. Muda apa? Berapa umur kak? Umur. Mau 39 sudah. Muda lagi tu. Muda apa? Lah, Belum 40 kak. 40 baru rasa nak. Memang sudah tua. Belum. Hati muda tu penting kak. Tak jual tak kak? Okay, kita sekarang berada di salah satu rumah di kawasan Jawa. Di sini kita dapat lihat tangan-tangan yang dihasilkan oleh penduduk kampung. Dan contohnya ini beg untuk membawa bayi jadi carrier. Okey. Dan seterusnya ini apa? Tabib. Kalau orang tunang, buat tunang lah itu. Untuk majlis seperti kahwinan, ketunangan. Ni apa? Ni apa? Ni apa namanya? Nara dulu. Alas dia. Ya. Alas meja. Orang sini panggil apa? Lemak meja. Temak. Ya. Lemak meja. Ini ya? Tong. Bukan? Ya, tong. Oh, nipis sikit Dia pendek sikit. Kopi. Tidak, dua topi. Belum ada kepala. Oh,